Hai semua, selamat datang ke YouTube page SM Collector. Hari ini kita review interaktif Hulkbuster daripada movie Marvel Avengers Age of Ultron. Check it out. Pada tahun 2015 yang lalu, Marvel Studio telah mengeluarkan filem Avengers terbaru dengan tajuknya Avengers Age of Ultron. Dan antara produk-produk menarik yang dikeluarkan oleh Hasbro, termasuklah ini interaktif Hulkbuster. Okay, kita tengok sikit dengan lebih detail dia punya rekan kotak. Kita ada logo Hasbro dan juga logo Marvel Avengers Age of Ultron. Interaktif Hulkbuster Titan Hero Tag. Di sini juga kita ada 4 Avengers, iaitu Iron Man, Captain America, Thor dan juga The Hulk. Sini ada info mengenai Jack Hammer Punch, di mana figura mainan ni boleh membuat tumbukan bertubi-tubi. Nanti kita tengok nanti macam mana function dia. Dan di sebelah sini pula ditulis Interact with Titan Hero Tag Avengers. Ada lights and speech. Ya, betul. Figure interaktif Hulkbuster ni dia boleh bercakap. Jadi kita akan tengok dengan lebih detail bila kita keluarkan figure ni dari kotak kejap lagi. Interact with Titan Hero Tag Avengers. Nampak ni, kita punya figure ni boleh bercakap, tapi dia ada set-set dia yang lain. Kalau kita beli, contohnya kita ada Captain America, so mereka boleh berinteraksi dengan satu sama lain. Contoh, bila kita tekan je Hulkbuster, dia cakap, "Cap, I'm your War Machine Army." Dan secara automatiknya Captain America pun akan reply, "Tony, we've got to stop Ultron." Oh, memang terbaik dia punya function ni. Interactive Hulkbuster. Team up with Hulkbuster. When Interactive Hulkbuster is near Titan Hero Tag Avengers, he recognizes and reacts to each one. Assemble the Avengers to battle their ultimate enemy, Ultron. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita beli figure-figure Titan Hero yang lain, kalau kita tekan dia punya button cakap, mereka akan berinteraksi di antara satu sama lain. Okey, untuk siri ini dia ada 4 figure yang berbeza. Dia ada Captain America, Hulkbuster, Thor dan juga Iron Man. Ini adalah 4 figure yang boleh kita interact dengan satu sama lain. Tony, we've got to stop Ultron. Thor, you've got the power, I've got the tag. Iron Man, look out. Jarvis, I need more power. Macam-macam catchphrase yang boleh dikeluarkan dalam figure ni. Interact with Titan Hero Tag Avengers. Memang terbaik. Ini dia kita punya Hulkbuster yang telah dikeluarkan daripada kotak. Okey, sekadar nak berkongsi, saya punya Hulkbuster ni telah diwarnakan semula oleh Tuan Hafiz Basri. Hasil yang dibuat oleh beliau ni memang sangat memuaskan. Kerana sebelum ni untuk siri Hulkbuster Titan Hero ni, dia punya colour tu hanyalah merah biasa saja. Jadi Tuan Hafiz telah membantu saya untuk mewarnakan semula Hulkbuster ni supaya nampak lebih detail seperti dalam movie Avengers. Dan hasil dia memang sangat-sangat awesome. Okey, sekarang ni antara benda yang menarik yang boleh kita main dengan figura ini. Okey, yang pertama kita ada Jack Hammer Punch. Kalau anda tengok movie tu, anda akan perasan apabila Hulkbuster berlawan dengan The Hulk, dia punya suit tu memang ada buat tumbukan bertubi-tubi untuk menenangkan The Hulk. Okey, jadi dia punya tumbukan tu memang sama macam movie dah. Okey, ini dia punya tangan kanan. So untuk aktifkan dia punya Jack Hammer Punch tu, anda perlu menekan button di sini. Tengok macam ni. Jack Hammer Punch.
adalah dia punya Jack Hammer Punch. Untuk aktifkan dia punya catchphrase tu, anda perlu menekan button yang berada di tengah ini. Thor, lightning strike there, now! Oh yeah, this is power. Time for an upgrade. Avengers, assemble! Whoa, big guy! Hulkbuster powering up! Yeah, cover the perimeter! Rerouting power to arc reactor. I need an upgrade. Repulsor blast! Sebenarnya banyak lagi sound effect dia. Ini adalah dia punya senarai catchphrase yang boleh Hulkbuster ini keluarkan. Dan bateri yang dia guna pakai adalah bateri bersaiz AA. Dia nak 3 bateri untuk Hulkbuster ini. Thor, you've got the power. I've got the tech. Sekian saja sesi review kita untuk hari ini. Seperti biasa, jangan lupa like Facebook dan Instagram SM Collector dan subscribe YouTube page SM Collector untuk melihat video-video review baru yang akan datang. Jumpa lagi di episode seterusnya. Bye-bye.